Paling sakit bagi seorang perempuan bila dia menangis sampailah dia tertidur. Esok pagi dia bangun macam tak ada apa-apa yang jadi. Dia boleh senyum, dia boleh gelak. Malam tu dia akan ulang benda yang sama. Subhanallah. Tahu tak, bila mana kamu menangis dan kamu tertidur, tu tanda Allah sayang. Allah kerahkan makhluk bernama mengantuk untuk tidurkan kamu, untuk rehatkan kamu. Macam yang jadi dalam sirah perang Badar, perang pertama umat Islam. Waktu tu tentera Islam agak gemuruh. Apa yang Allah buat untuk tenangkan? Dia hantarkan makhluk bernama mengantuk. Allah tidurkan tentera Islam. Bila bangun pagi-pagi, mereka jadi segar semula. Nampak? Macam tu juga kamu. Bila kamu menangis sebab penat dengan keadaan, kamu marah dan kamu tertekan, akhirnya Allah tidurkan kamu. Allah sedang dekat dengan kamu. Allah sedang merawat diri kamu dan Allah berikan tenaga semula saat kamu bangun daripada tidur.